dia boleh diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa taubat. Dosa ni adalah benda yang akan memberatkan timbangan amal buruk kita di hari akhirat nanti. Itu dosa. Jadi dosa ni dia ada banyak lah. Tapi yang paling penting ialah dosa ni terbahagi kepada dua. Ada dosa yang kita panggil sebagai dosa besar, ada dosa yang kita panggil sebagai dosa kecil. Dosa kecil, kelebihan, bukan kelebihan lah, tapi dosa kecil ni dia boleh diampunkan oleh Allah Subhanahu Taala tanpa taubat. Allah Subhanahu Taala boleh ampunkan dia dengan kita mengamalkan amalan-amalan yang baik sebagai ganti, ataupun tanpa kita niatkan ganti sekalipun. Tapi kalau kita banyak beramal dengan amalan-amalan yang saleh, dosa-dosa kecil ni boleh diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dosa besar tak boleh. Dosa besar mesti bertaubat daripada dosa tu. Secara khusus kita kena sedar kesalahan kita, menyesal perbuatan kita, dan juga kita meninggalkan amalan tersebut, dosa tersebut, barulah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun semualah di dalam kehendak Allah dan juga keredaan Allah Subhanahu Wa Taala.